Macam mana kalau Microsoft mempunyai jalan penyelesaian untuk bersaing dengan MacBook Air, lagi-lagi untuk bersaing dengan chip Apple Silicon iaitu Apple M Series? Adakah apa yang Microsoft mahukan ni boleh didapatkan pada laptop Asus ZenBook A14 ini? Tanpa buang masa lagi, jom kita lihat spesifikasi laptop ini terlebih dahulu di skrin sekarang. Ada dua model yang dibawa masuk ke Malaysia iaitu versi yang Snapdragon X dan juga Snapdragon X Elite. Snapdragon X menggunakan skrin IPS sementara yang X Elite menggunakan skrin OLED. Tapi kita nak fokus kepada model dengan Snapdragon X ini iaitu model yang paling asas. Ia menggunakan skrin besar 14 inci beresolusi WUXGA dengan nisbah 16:10 yang cukup lebar, bezel yang nipis dengan kadar segar semula 60Hz yang masih saya rasa agak baik untuk sebuah laptop. Mungkin sebab saya tak pakai lagi MacBook Pro yang ada promotion 120Hz, jadi saya dapat beri beza yang ketara antara skrin laptop 60Hz, 90Hz dan 120Hz. Laptop ni dipadankan dengan memori 32GB RAM dengan 1TB storan dalaman. Ini adalah satu padanan yang cukup menarik. Tidak lupa juga yang port USB adalah USB 4.0 Gen 3 dengan palam USB 3.2 Type A ada satu. Kemudian ada HDMI 2.1 dan juga masih ada port Bluetooth audio 3.5mm. Laptop ni hanya menyokong Wi-Fi 6E dan tidak menyokong Wi-Fi 7 sebab kekangan kepada chip. Baiklah, sekarang saya nak cakap pasal pengalaman penggunaan. Wow! Sepanjang saya menggunakan Adobe pada peranti ini, saya tidak merasai sebarang lengah masa, malah ia lebih lancar. Mengguna CapCut ada sedikit lengah masa apabila ingin melancarkan aplikasi saja. Kemudian lain-lain dari segi sundingan dan render video tidak menjadi masalah juga. Kemudian untuk menguruskan fail dan lain-lain juga adalah sangat pantas dan saya setakat ni tidak nampak sebarang masalah dengan aplikasi yang saya perlu gunakan setiap hari berlaku pada laptop ini. Cuma janganlah anda cuba bermain permainan video AAA dekat laptop ini sebab laptop nipis seperti ini dengan kuasa penyejukan yang sangat terhad, jahanam laptop 5,000 korang nanti kan. So elakkan cuba bermain permainan video dan juga menjalankan perisian 3D yang berat. Sebab laptop Asus ZenBook A14 dengan Snapdragon X ni adalah memfokuskan kepada productivity dan AI sepenuhnya. Laptop ni memang sama pantas macam mana saya menggunakan Mac Mini dengan chip M4 baru-baru ini. Jadi saya terkejut dekat situ, walaupun Snapdragon X ni masih banyak lagi kemampuan yang terhad, tapi pengalaman penggunaan harian tu mempunyai tahap laju dan tahap pantas yang lebih kurang sama apabila saya menggunakan sebuah Mac Mini dengan M4 yang memorinya jauh lebih rendah. Baiklah, untuk skrin laptop ni saya amat terkejut yang ia mempunyai kualiti yang cukup baik. Walaupun saiz 14 inci bukan OLED dan hanya IPS, ia mempunyai kadar segar semula 60Hz yang masih saya rasa cukup lancar, warna yang cukup terang dan juga butiran yang cukup memuaskan. Saya boleh menggunakan laptop ni untuk buat kerja, sunting video, sunting gambar dan juga menonton filem tanpa sebarang masalah. Papan kekunci laptop ni pada beberapa jam pertama agak aneh untuk digunakan kerana saya rasa ia macam seakan papan kekunci coklat. Ia mempunyai jarak travel yang cukup rendah dan juga pengalaman menekan yang sedikit lembut ataupun empuk membuatkan dia terasa kurang selesa untuk menaip dalam jangka masa yang panjang. Namun selepas penggunaan sepanjang hari, dalam satu hari penuh saya gunakan laptop ini, saya makin lama makin terbiasa dengan papan kekuncinya. Cuma satu je saya tak suka, ia terlampau kecil untuk jari saya yang terlampau gemuk ini. Baiklah, untuk kawalan gesture, betul lah orang cakap, bila once korang dah pakai Mac, memang susah nak move on. Sebab masa saya pakai Mac Mini M4, saya ada pakai dia punya Magic Trackpad tu kan. Kawalan gesture dia memang A+, memang sempurna, memang terbaik. Bila kita pakai balik dekat Windows, dia rasa macam Microsoft, apa yang korang buat? Come on lah, korang dah update. Kena pakai Windows punya driver lah bagai nak buat kawalan gesture tu bersifat universal. Tapi kenapa ada laptop dia mesra, ada laptop dan dia kurang mesra, ada laptop boleh ada aplikasi pihak ketiga, ada laptop hanya terhad kepada aplikasi yang disediakan oleh Microsoft saja. Kalau anda pastikan benda tu konsisten, aplikasi ini semua lancar, saya yakin kawalan gesture pada laptop ni akan menjadi sempurna. Baik, sekarang saya nak cakap pasal bateri pula. Asus mendakwa yang Asus ZenBook A14 dengan Snapdragon X ni mempunyai ketahanan bateri mencapai 23 jam. Dan
Saya boleh sahkan dakwaan Asus ini adalah benar, tepat dan tidak menipu dan bukan sekadar gimmick promosi, sebab itu yang memang saya alami sendiri. Sepanjang seminggu penggunaan, bawa luar negara, bawa balik kat Malaysia, saya baru charge 4 kali saja laptop ni dalam penggunaan sepanjang 7 hari. Pakai macam biasa saja dan saya tak sangka laptop ni memang betul-betul tahan lama. Untuk pengecasan, ia menggunakan USB-C dengan kadar sekitar 60 watt yang agak pantas. Laptop ni boleh di-charge sehingga penuh sekitar 1 jam lebih sikit je, tak begitu lama, tapi mempunyai ketahanan hampir lebih 1 hari, yang mana itu adalah sangat memadai. ZenBook A14 ni adalah sebuah laptop yang tidak sampai 1 kilo pun, iaitu 899 gram sahaja. Dah lama tak ada laptop yang betul-betul bawah 900 gram. Bak kata Mak Saleh, kita kena cuba ujian 3 jari. Okey, lepas, sebab tak jatuh, tak menggigil dan masih kukuh dan tak rasa lenguh dan sebagainya. Memang laptop ini ringan. Rekaan pada yang saya guna sekarang adalah warna sand beige, lebih kurang macam tu. Dia macam warna-warna coklat, ada warna peach, warna-warna pasir sedikit, seperti itu. Kemasannya adalah seakan-akan matte yang bergetah, tapi bahan binaannya adalah seraluminium, gabungan seramik dan aluminium untuk menjadikan dia sangat ringan. Dan cukup menarik apabila laptop yang ringan mempunyai bezel yang nipis, bateri yang tahan lama. Okey, harga Asus ZenBook A14 di Malaysia ni adalah RM4,999, mempunyai satu variasi sahaja, iaitu dengan 32GB RAM dan 1TB storan dalaman jenis SSD. Harganya agak mahal jika kita bandingkan dengan MacBook Air M4 baharu yang bersaiz 13 inci dengan memori 16GB RAM dengan chip Apple M4 dan juga Apple ada sokongan Apple Intelligence dan sebagainya, kerana harga tu adalah RM4,499. Adakah anda mahu jimat RM500 dan dapat memori lebih rendah tetapi menikmati ekosistem Apple yang pasti akan lancar dalam jangka yang masa yang panjang dan tidak akan menyesal dalam jangka yang masa yang panjang? Ataupun anda sanggup bayar RM500 untuk penggunaan yang lebih fleksibel dari segi sokongan aplikasi dan juga perisian? Apa kata anda? Kalau anda tanya saya akan pilih Snapdragon X ni untuk penggunaan tugas-tugasan yang memerlukan platform Windows yang ringan. Sementara untuk tujuan penggunaan harian, hiburan dan lain-lain, saya akan memilih ekosistem Apple. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.